Assalamualaikum. Hari ni 2 bulan 6. Gua nak pergi Bandar Instek untuk habiskan sedikit lagi kerja. Hari ni nak buat plane dengan adalah sikit lagi kerja. Gua pergi dengan Pak Ayus saja. Budak tak ikut. Tapi apa pasal traction control ni menyala, tak ada padam. Seminggu tak naik cek zone test ni kan. Hari ni traction control ni dia off pula kan. So kita akan ke RAF Technology Sdn Bhd dulu di Puchong, di Pulau Meranti. Kemudian kita akan ambil kita punya Hilux dan bergerak ke Bandar Instek. Dalam perancangan hari ni nak bawa balik semua barang juga, dan barang-barang kerja dekat Pure Circle di Bandar Instek, dan kita akan bawa ke Melaka lah. Traction control ni menyala, tak mau padam pula. By default dia on lah. Adakah switch problem? Tak tahu lah. Nanti kita bawa pergi service center check tengok. Ni nampak traction control tu dia menyala. Pasal apa? Tak tahu. Dia pun Pak Yus nak. Sampai dah. Aku pun baru ambil kunci kat apa Kojek. Okay, right. Balik seminggu tak naik. Aduh, dia timbul datang ni pula. Tak ada masalah, tak ada traction control, tapi tak syok hujan ni kan. Satu titik hujan pun tak turun. Sampai sini pagi tadi dah hujan sikit. Gua punya puli Maluasi pun tak ada update. Kedai tak update lagi bila dia nak panggil. Hari ni dah masuk 2 hari bulan. Gua punya list booking bulan Mei. Apa yang kau tahu, kalau booking bulan 4 dia orang install bulan 5. Kalau booking bulan 5 dia install bulan 6. Jadi insyaAllah dalam bulan ni dapat install puli Maluasi kot. Tapi ada masalah dia. Gua pula nak kena pergi Melaka kan. Bulan 6 ni agak sibuk sikit lah. Anak dah masuk college. Lepas tu kakak pun mungkin buat kenduri kat kampung kan. Tarikh hujung bulan. Harap-harap Melaka tu dapat settle dalam masa 3 minggu lah kan. Ya, terkejut. Gua ingat gua punya kamera kat situ, apa kat sini ada yang akan jatuh. Allah, sebab tadi mau kat situ, lepas tu gua tukang kat sini kan. Dah rintik-rintik sikit hujan. Air bersinar berkilau. Hujan nampak. Traction control pula off, tak boleh nak on. Kita buat pelan-pelan lah. Dekat Kedah titik hujan tak turun minggu 2-3 kali Semua Allah yang buat. Jangan aku hujan berapi hingga zahir berapa tanda. Aku tak tahu liriknya. Itu antara artis yang gua suka lah. Tapi gua suka ni mana-mana buah aja. Bukan fanatik sangat. Hatan memang gua suka daripada gua muda dulu. Walaupun gua suka, tapi satu lagu dia pun gua tak pernah hafal habis. Gua suka Hatan ni kalau dia menyanyi lagu orang. Dia menyanyi lagu Eliket sedap. Dia menyanyi balik lagu Temple of the King sedap. Sepuntum mawar merah untuk gadis pilihan. Saya baik tak dapat. Kalau lebat kena berhenti tepi jalan lah. Ada nampak Payus tadi. Dia main naik kereta. Kita buat macam ni. Kalau traffic light merah kita buat macam ni. Jangan langgar lampu merah. Hujan. Kuih lebat pula tahun ni. Allahu Akbar. Nak sampai dah insyaAllah. Nak sampai dah. Jangan basah uyup sudah. Motor kalau dengan penuh dengan elektronik ni kadang-kadang ni lah masalah dia. Bukan jadi kan. Traction control tak off lah, tak on lah. Orang yang apa, kita dah nak sampai. Kita tunggu Pak Yus lah. Sampai kalau seadanya. Kena siap-siap. Basah lah sikit. Assalamualaikum hampa. Ni hari kedua kami di Mami Melaka buka bumbung. InsyaAllah buka bumbung. Kita terpaksa balik awal lah. Ada sedikit tekangan masalah dengan jabatan alam sekeliling DOE. Surat pelepasan tak dapat, belum sign, kita kena balik awal sikit. Menghampiri pukul 11. Nampak kerja-kerja bumbung kita. Kerja-kerja buka bumbung ni masih berjalan. Dah kita berhenti rehat selama 1 jam. Nampak apa? Keren.
Last 2 beam hampa, 2 beam lagi nak keluarkan. Inilah kawasan kerja kita malam ni hampa. Nak kena panjat tangga. Aduh. Jadi semua struktur ni akan dibuka apa, akan diganti dengan sistem yang baru. Dia jokong kan. Dulu memang aku pakai anak arwah Pak Lemburung. Anak dia betul. Anak arwah betul. Ni apa? Ni smart aku bawa pergi bawa. Dia kan nak buat iMac kan. Pak saudara aku account director. Account director hantar. Dia pegang 7-Eleven. Dia meninggal dapat ke Cina. Cina ni duduk kawai kan. Dia kata tentu tak boleh dia anu. Jual dia ambil. Kan? Dia ambil. Rupanya 7-Eleven tu lah dulu bayar hutang ni apa Jaya dulu kan hutang. Tapi kononnya dah habaq kita kita boleh buat rumah baru kita ada pengalaman. Dan dah buat lah rumah baru kat tu Jaya Times Square kan. Lingkup kan rumah baru tu. Tak apa. Lepas tu Dapat ikan hijau ha, ikan hijau. Tu dengar bunyi butuh. Tak, aku dengar elok tak bunyi apa pun. Aku tak dengar apa pun. Dah nak balik hampa, balik ikut jalan lama. Balik Syed, nanti mai balik. Alright hampa, kita nak gerak balik dulu. Mungkin 9 hari bulan mai balik lah. Pak Long sampai terus kena balik. Baru padan muka dia. Mai isi minyak dulu. Minyak tinggal 2 bar. Lepas ajak balik jalan lama, kita akan ikut jalan lama. Ini hari Jumaat, baru selesai sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Kawan gua hampa, saudara Hazarul Ali, atau lebih dikenali dengan Musang daripada kecil, telah kembali menemui pencipta dia hampa. Last ride dengan dia 5 bulan lepas lah kan, waktu pergi Jeli. Meninggal pukul 3 pagi semalam hari Khamis. Simpan pun semalam dalam pukul 10 macam tu simpan. Meninggal di Baklang, di tempat dia, rumah dia kat Sungai Buloh, rumah kawan dia. Kemudian jenazah dibawa balik ke Langgak, Limbung Langgak, dan dikebumikan, disemadikan di sana. Itulah kehidupan hampa. Kita hadir ke dunia ni sebagai musafir hampa. Bukan untuk tempat tinggal yang tetap, tapi tempat tinggal yang sementara, musafir, persinggahan sebelum kita menuju ke negeri abadi akhirat, kekal abadan. Kita duduk di air keruh kita punya homestay di air keruh. Sebulan kita sewa kat situ. Ni terpaksa balik. Pasal kerja tak dapat buat surat perlepasan, surat pelanggaran daripada DOE tu tak sign lagi. Nak kena tunggu pengarah dia sign pula. Macam-macam pengarah ni pun. Hari tu hampir Mekah, lepas tu sangkut kat sana perang Iran Amerika. Ini mak meninggal, lepas tu cuti seminggu tak boleh macam tu. Isi minyak saya isi minyak. Selesai isi minyak, pasal apa? Jom kita gerak hamba. Bismillah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah. Sekarang dah 22,650 km pergi ke service center untuk servis. Dan sekarang pun gua dalam penantian ni, menunggu poliset melosi gua jadual pemasangan, tarikh pemasangan, dan tak tahu bila lagi. Kebetulan ni kita nak ikut jalan lama hamba. Ni ke mana ni? Ke Batu Berendam ke apa kah? Sekarang gua tak berkomunikasi dengan 2 ekor anak hantu kat depan ni kan. Mereka pakai intercom, tapi gua off ni intercom ada sedikit masalah. Bila 3 connection tu dia jadi bising apa dah. Lagipun gua punya intercom pun bateri dah nak habis. Dah habis pun, bukan nak habis, dah habis pun, dah halas. Sekarang dah menghampiri pukul 4 petang hamba. Ke Alur Gajah Melaka ni esok jam satu Ahad. Masalahnya sekarang ni masih lagi dalam cuti sekolah. Cuti sekolah ni seminggu ke 2 minggu
Kalau 2 minggu lagi seminggu lah. Lagi seminggu pun dah habis lah 2 minggu. Hari tu dah seminggu kan. Entah. Yalah, hari tu dah seminggu. Mau balik kampung hari tu seminggu. Dah 2 minggu. Langit tak nampak diseliputi awan. Adakah petang nanti akan hujan? Harap-harap jangan hujan lah. Depan bang. Tak mau pergi depan. Tuan ada tuan tu. Bismillah. Sekarang dah 22,650 km ke gua punya mileage. Menghampiri 24,000 nanti. Terpaksa pergi ke service center untuk servis. Dan sekarang pun gua dalam penantian ni, menunggu poliset melalui gua jadual pemasangan, tarikh pemasangan, dan tak tahu bila lagi. Kebetulan ni kita nak ikut jalan lama hamba. Ni ke mana ni? Ke Batu Berendam ke apa kah? Sekarang gua tak berkomunikasi dengan 2 ekor anak hantu kat depan ni kan. Mereka pakai intercom, tapi gua off ni intercom. Ada sedikit masalah. Bila 3 connection tu dia jadi bising apa dah. Lagipun gua punya intercom pun bateri dah nak habis. Dah habis pun, bukan nak habis, dah habis pun, dah halas. Sekarang dah menghampiri pukul 4 petang hamba. Oh, ke Alur Gajah. Alur Gajah. Melaka ni esok jam Satu Ahad. Masalahnya sekarang ni masih lagi dalam cuti sekolah. Cuti sekolah ni seminggu ke 2 minggu? Kalau 2 minggu lagi seminggu lah. Lagi seminggu pun dah habis lah 2 minggu. Hari tu dah seminggu kan. Entah. Yalah, hari tu dah seminggu. Mau balik kampung hari tu seminggu. Langit tak nampak diseliputi awan. Adakah petang nanti akan hujan? Harap-harap jangan hujan lah. Depan bang. Tak mau pergi depan. Oh, ada tuan tu. Kita dah sampai mana gua pun tak tahu. Tapi cuaca macam ni, kalau tak hujan sampai ke sudah memang best lah. Oh ni Sungai Udang lah. Sungai Udang kot. Lepas tu ke Masjid Tanah. Dekat sini Kolej Matrikulasi Melaka. Gua abang esok nak hantar anak pergi Wah ni Sungai Udang di hatiku. Kuala Pilah. Nak pergi Kuala Pilah hantar anak masuk Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Masjid Tanah lagi 8 kilo. Port Dickson 75. Kita akan balik melalui Port Dickson apa? Jalan lama. Universiti Islam Melaka, College Community Masjid Tanah, Universiti Teknologi Mara, Institut Kemahiran Belia Negara, Akademi Laut Malaysia, Komplek Falak Al-Khawarizmi. Weh, banyak jenis ngaji duduk tang ni. Traffic light lagi. Alah, menengah sains Alur Gajah. Oh, ni sekolah menengah sains Alur Gajah. Merah dah jalan Tengok dia kerja cangok. Ada mai kalaping kakak tu. Tekan brake siapa? Janganlah hujan. Ya Allah, dipotong oleh Kalcai APF. Motor pun gua dah tak kenal sekarang, banyak semua motor. Ni abang apa? Gua ada jumpa, bukan ada jumpa, dulu ada makan satu kedai dekat kawasan macam hutan-hutan sikit dengan family gua lah, nasi buluh lah, apa lah.
Dia kawasan dia daripada Alor Gajah ke Jalan Lama tu, bukan dekat Lebuh Raya MJ kan. Alor Gajah ke Paya Pak Abbas tu lah. Lebih kurang macam tu lah area-area tu kan. Sedap. Lepas tu banyak kali gua pergi cari balik, memang tak jumpa duk kat mana tak kedai tu. Kedai tu betul-betul tepi jalan, kedai yang agak besar. Makanan dia banyak. Semua kena jenis-jenis rendang ada. Nama pun tak ambil nama kedai. Repeat cari tak jumpa. Ada kedai macam ni ada. Ni lekeh sangat. Barang kat Melaka ni cantik-cantik. Dia punya suasana sekeliling pun best. Cuma kalau kereta banyak tu tak apa syok lah. Masjid Tanah Lubuk Cit. Gua ni jenis tak pakai seluar dalam. Jadi bila dia landok sikit dia ada terkepit sakit. Brake je terkepit. Jalan ni gua tahu lah. Ni nak pergi Alor Gajah ni, Masjid Tanah. Asalnya mereka nak singgah Pangkalan Balak aku makan. Asalnya lah kan. Ni kita dah nak sampai Pangkalan Balak apa. Mai lagi ke sini. Gua nampak pagar rumah macam ni lah. Kayu silet modal tinggi kat ni. Rumah macam ni. Mungkin naik batu dalam 3 kaki kan. Masjid ni hari tu mai tengah buka, tengah kongkah habis. Ni tengah pasang balik lah ni sikit. Kita datang lagi ke Pangkalan Balak. Kita datang lagi bukan untuk belagak. Kita dan lupa pasal apa pula ni. Kalau tak duduk dah tahu gua nak kalih payah. Aduh. Selalu buat macam ni. Tak mau singgah lah nak terus. Nak terus memang jalan ni people edition. Dah lepas nak beli buah pula. Dinjai. Makan buah dinjai ni. Ada buah naga. Rai citing. Rambutan. Buah salak. Apa tu? Buah-buahan. Daripada sembang dua lah. Gua punya intercom bateri habis. Putih lah pasang pantai dia. Ada kapal-kapal lah. Oh, nak makan tadi ya? Minum tadi. Aduh. Tandas Sungai Tuang. Tak tahu nak minum apa pula tadi. Perut pun tak nak elok ni. Aduh. Kita dekat Pangkalan Balak apa. Tempat ni gua tak ada samai lagi. Ni first time. Pasiang dia. Kapal dia. Kapal apa tu lah. Kapal minyak atau apa. Refinery kan. Duduk korek lagi tu nampak tu. Dah korek tambun buat pulau. Pokok Ketapang. First time. Nak singgah tahun ni. Kau punya masuk ayam ni. Aku dah ham je connection cuma buka je. Terus aku habis ayat ni lah. Bateri habis. Habis dah? Ham dia memang tak mengganggu. Dia mengganggu aku tu. Aku tak mengganggu. Nampak aku keluar kan? Nak ai. Nanti yang balik belum. Banyak kali dah umur ni makan apa dah. Semalam makan nasi mandi hang pun nasi mandi lah. Kedai mamak tu dah. Mamak tu makan apa? Makan nasi ayam. Nasi dan nasi lemak. Lemak. Cik lemak sambal Tak lah. Lemak ni lalu tak masak. Tak pun tu apa tu dia punya carrot. Carrot Susu yang masak tu. Masak mah. Dia kena kadang depa ni basuh ni apa? Yang kita nak gerak cari makan. Hari tak makan ni. Dia pun dah berak kat situ kan. Tanjung agak Insan mengkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pokok mengatas warna putih.